Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang indeks. Hukum indeks yang pertama, A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Maksudnya adalah apabila kita ingin darabkan dua asas yang mempunyai kuasa yang berbeza, maka jawapannya adalah asas tersebut dan kuasanya kita boleh tambahkan. Contoh, kita nak darabkan 3 kuasa 2 dengan 3 kuasa 4. Kita lihat asasnya yang sama, iaitu asasnya 3. Tetapi ia mempunyai kuasa yang berbeza, iaitu satu adalah 3 kuasa 2. Satu lagi adalah 3 kuasa 4. Jadi, jawapan kita adalah kita boleh tambahkan kuasa itu. Kekalkan asasnya, iaitu 3. Kemudian tambahkan 2 dengan 4. Jadi 3 kuasa 2 tambah 4, kita dapat 3 kuasa 6. 3 kuasa 6 adalah sama dengan 3 darab 3 darab 3 darab 3 darab 3 darab 3. Iaitu 3 itu ada 6 kali. Jadi kita boleh darab secara biasa, iaitu 3 darab 3 kita dapat 9. 9 darab 3 kita dapat 27 sehinggalah habis 3 ini. Ataupun kita boleh gunakan kalkulator. 3 kuasa 6, kita akan dapat 729. Itu jawapan dia. Soalan yang B, 4N kuasa 2. 4N kuasa 2 maksudnya 4 darab N kuasa 2. 4 itu adalah perkalinya. Darab dengan 3F kuasa 3, darab dengan 5N kuasa 3 darab F. F ini, bila tak tulis apa-apa kuasa, maksudnya dia adalah kuasa 1. Jadi sekarang ni, pertama sekali kita darabkan perkalinya dahulu. Darabkan perkali, iaitu 4 darab 3 darab dengan 5. Kita dah darabkan perkalinya, kemudian kita darabkan sebutannya. Sebutannya yang pertama adalah N kuasa 2. Ada lagi tak N dalam ungkapan ini? Jadi kita cari mana N. Ada N kuasa 3. N kuasa 3. Jadi kita disebabkan N ini adalah asasnya sama dengan sebelum ni. Jadi ia seperti N kuasa 2 darab N kuasa 3. Maksudnya N kita kekalkan, 2 dan 3 kita tambahkan. Jadi N kuasa 2 tambah 3. Jadi N kuasa 2 tambah 3. Kemudian kita ambil F pula. F kuasa 3. Kita nampak ada F satu lagi, iaitu F kuasa 1. Jadi ia seperti ini juga. F kuasa 3 darab dengan F kuasa 1. Maksudnya kita ada asasnya, iaitu F, kita kekalkan, kemudian kita tambahkan 3 dengan 1. Sebab operasinya adalah darab. Jadi kita dapat F kuasa 3 tambah 1. Jadi kita dah boleh selesaikan, iaitu 4 darab 3, 12, darab dengan 5 kita dapat 60, darab dengan N kuasa 2 tambah 3. Jadi N kuasa 5. 2 tambah 3 adalah 5. Jadi F kuasa 3 tambah 1 darabkan dengan F kuasa 3 tambah 1, iaitu F kuasa 4. Jadi jawapannya adalah 60 darab dengan N kuasa 5 darab dengan F kuasa 4. Itu jawapan dia. Yang C pula, cari nilai X. Kita nak cari nilai X, kita lihat asasnya sama. 5 kuasa 2X tolak 1 sama dengan 5 kuasa X darab dengan 5 kuasa 2. 5 kuasa X darab dengan 5 kuasa 2 adalah seperti ini. 5 kuasa X darab 5 kuasa 2. Kita lihat asasnya sama dan operasinya adalah darab. Jadi kita boleh tambahkan kuasa dia. Jadi dia akan jadi seperti ini. 5 kuasa 2X tolak 1 sama dengan 5X tambah 2. Kita boleh tambahkan kuasa dia. Sebab asasnya yang sama dan operasinya adalah darab. Jadi sekarang ni kita nak cari nilai X. Kita tinggalkan dulu asasnya, kita ambil yang ada X saja di atas ni. Jadi sekarang ni
2x tolak 1 sama dengan x tambah 2. Jadi ia dah jadi seperti algebra yang biasa. Jadi kita dah boleh kumpulkan x bersama dengan x satu lagi. Okey. Jadi kita gerakkan x ini ke sebelah kiri apabila melepasi sama dengan daripada tata tandanya tambah, ia akan jadi tolak. Jadi 2x tolak x sama dengan 2. Tolak 1 ni kita gerakkan ke sebelah kanan pula. Sebab kita nak x sahaja di sini. Supaya kita dapat nilai x. Okey, jadi tolak 1 gerakkan ke sebelah kanan melepasi sama dengan ia akan jadi tambah. Okey, dia bertukar operasi, dia punya tata tanda dia. Jadi 2 tambah 1. Jadi 2x tolak x adalah x sama dengan 2 tambah 1 kita dapat 3. Jadi kita dah dapat nilai x adalah 3. Okey. Jadi setakat itu sahaja. Sekian, terima kasih.